Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Isnin 25 hari bulan Ogos 2025 Masehi bersama dengan 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.08 petang. Seperti biasa, video dalam report kita untuk hari ini. Pada tadi selepas buat video penutup, saya tu balik ke rumah lah. Lepas tu malam tadi tidur pun agak awal jugalah. Tak awal mana kot, dah pukul 2.40 kita lebih kurang. Bang awal sikit begini pukul 6.40. 40. Kalau 50. Hari ni bangun 40. Malam pagi bangun terus mandi semai subuh, kemudian relax tak ada buat apa lah. Panjang ni tak ada buat apa. Tak alik main internet ke apa gitu lah. Alik main game main internet. Lepas tu tiba-tiba dah pukul 2 petang tadi, kurier penghantar Shopee tu telefon nak hantar bayar. Saya pun tak teringat nak check Shopee. Kalau saya check, saya ambil, saya pick up barang tu situ. Kostum tadi lah, kostum Kaneki-kan tadi. Tapi gue tadi kan, saya review tadi. Lepas tu sapa pada pukul 2.43 ada sapa. Lepas tu review tadi dah pukul 5 lebih dah. Pukul apa? Tak ingat dah, 5 lebih. Semai dahulu tadi dah ada pukul 3.30. Hari asal dah ada 4.40. Lepas tu lepas main asal tu barulah review barang tu. Lepas tu dah ada main internet Facebook gitu lah. Main Facebook gitu lah sepanjang sebelum buat video ni. Lepas tu tak ni video pada pukul 8 minit ni terus buat video ni. Okay, saya rasa sekali itu saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi lain, sesi video penutup nanti. Ada lagi 2 bagian, dah bagi pula tu. Nanti saya review lah. Okay, sekali itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.